Saya minta daripada pihak berwajib untuk menyemak semula dan sekiranya betul apa yang laporan yang kita buat, minta untuk diambil tindakan. Dan bagi pihak polis, kita minta supaya dijalankan siasatan sekiranya benda ni benar-benar berlaku. Jadi kita minta dan kita buat laporan hari ini supaya ditimbang semula untuk diambil tindakan. Dan sekiranya ada, dan kita juga telah buat laporan polis, minta untuk dijalankan siasatan sekiranya betul. Baik. Ada soalan lain? Kalau betul, dia kalau ikutkan dalam SOP, dia tidak perlu terlibat dalam politik. Baik. Memang ada syarat tak? Dia ada syarat. Dia menyampaikan kuliah kan. Dia menerima tauliah agama. Jadi dia perlu tidak terlibat dalam mana-mana politik berjawatan. Baik. Ada soalan lain? Kita tak perlu tunggulah. Sepatutnya dia dah bersedia sebelum dinamakan sebagai calon. Dan kita mengambil hal ini serius supaya menjadi pengajaran dan iktibar kepada yang lain-lain supaya yang terlibat dengan politik tidak harus sewajarnya mengambil tauliah.